Assalamualaikum. Okey, hari ni Umi nak cuci tangki ni. Nampak tak tangki Umi ni macam dah berlumut. So Umi beli dekat Shopee je. Nampak Umi guna yang moss ni dulu. Kalau sebabnya nampak macam berlumut je dia. Kalau yang ni untuk karat, tapi just Umi beli dua-dua. Dia akan dapat dua sarung tangan ni dengan tube dan ni mask lah. Jadi hati-hatilah, elakkan daripada terkena mata dengan tangan ya. Jom kita cuci. Tapi first kita kena buka dulu ya. Kena tanggalkan, bukakan skru 5 ni dulu. Okey, jom Umi buka. Okey, first you all buka dulu skru semua ya. Ada 5 skru. Kan ni dah buka skru, kita tanggalkan ni. Okey. Okey, jangan lupa pakai sarung tangan. Okey. Ini tube getah yang dia bagi tu. Okey. You all masukkan ni dekat sini Bismillahirrahmanirrahim. Dekat sini tempat yang tube kan, you masuk kuat-kuat sebab ni kita tak nak air keluar. Dan dekat sini. Okey. Ketat. Okey, dah masuk dah kan tempat ni, tube ni yang kita dapat tu. Letakkan, pastikan ianya ketat. Okey. Umi buat kat bilik air sebab adam ada kan, bahaya. Kalau ini you all letak dalam besin. Okey. Ini Umi letak kat dalam sinki je. So, jangan lupa pakai mask ya. You all letak kat dalam besin ke kat sinki ke mana-mana ke tak kisahlah. Okey. Ambil corong guna corong. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Okey, tutup ya. Kemudian kita goncang-goncangkan ya. Goncang-goncangkan. Okey. Oh, kena tutup sikit ya, takut dia terkeluar. Okey. Okey. Dah yuk, nampak. Ini tak sampai 5 minit. Tengok. Yang kotor tu dah, hijau tu dah terkeluar kan. Nampak ni. Okey. So, nanti selepas 2 jam, Umi tunjuk hasil dia. Okey. So, kita biar kejap dah dia ni. Macam ni. Okey, nampak ni komen dah 2 jam dah. Okey, Umi sambil-sambil tu setiap 30 minit tu saja je Umi pergi. Tapi Umi tak rekod lah tak. Setiap 30 minit tu Umi just goncang-goncang. Okey. So nampak hasil dia kan. Dah nampak putih, dah cantik kan, nampak. Dah cantik kan. So you all boleh buang lah dia punya air ni. Okey, Umi nak buang dekat toilet lah. Okey. Okey. Dah korang buang tu. Okey, lepas tu bolehlah cabut ni. Kita cabut ni. Cabutlah tube ni. Okey. So kita nak bilas bilaslah 3 kali. Okey. Bilas dengan air bersih 3 kali. Bagi penuh lah. Bagi penuh tank ni buat 3 kali Buat 3 kali. Buang air ni, lepas tu nanti tambah lagi air Buat 3 kali Ni first. Okey. Tutup. Goncang lagi. Okey. Memang dah bersih ke dah tau. Nampak ni. Kan dah tak ada dah daki-daki. Daki pula. Lumut. Kalau orang daki lah kan. Okey, ini kali kedua. Kita bilas lagi. Untuk kali ketiga ya. Okey. Nampak tak? Yang lumut dah tak ada dah kan? Okey. Nampak? Bersih dah. Okey. Tangki kita dah bersih. Tak ada lumut-lumut dah. Okey. Selamat mencuba. Nanti Umi update kat YouTube. Okey. Thank you so much. Okey. Nampak ni selepas 2 jam. Okey. Nampak? Memang bersih kan? Tak ada, nampak? Mana ada dia punya apa? Daki-daki, kotoran semua dah tak ada dah. Bersih sangat-sangat. So
Ni nampak tak? Kan? Memang bersih ya. Memang bersih sangat-sangat. So wajib dapatkan Cantik. Memang cantik nampak. Bersih kan? Tak ada lumut-lumut dah. Okey. Nanti Michelle link, okey. Kita pasanglah balik pasang balik tube macam biasalah. Masukkanlah balik. Ni kita masukkanlah dekat tube dia macam biasalah yang Umi ajar dekat video dia. Oh. Dan pusingkanlah ya. Pusing. Okey. Pusing, kemudian kita screw lah macam yang sebelum ni kita screw semula, pasang balik semua skru masuk. Tengok budak Adam pun nak tolong. Okey, sini masuk sini. Okey. Ni. Masuk sini. Macam ni. Ya, masuk situ. Ni lagi satu. Tengok dia pun. Tengok. Cucu Ninda pun boleh buat. Senang je kadang kan? Senang ke? Senang. Jangan kacau Ninda. Senang ke buat dia? Senang aja. Tengok. Adam pun kata senang aja katanya. Adam pun bangun tidur tolong Ninda. Okey. Allahu Akbar. Okey, nampak dah. Semuanya dah siap. Ni nampak ni dah bersih kan? Dah bersih dah ni. Tengok. Oh. Tengok ni. Mana ada kotoran semua dah tak ada. So bolehlah kita isi air. Nampak? Okey, nampak ni dah tak ada lumut-lumut semua. Dah siap, dah cantik dah. Umi punya tangki punya dah cantik. So boleh bagi Umi 1 mini love. Okey. Thank you so much. Thank you pada sudi follow Umi. Kalau boleh tolong subscribe Umi punya channel YouTube. Dan kalau boleh like sekali boleh. Thank you so much. Okey. 1 mini love lagi.